Program Cool Fit Aidilfitri yang sedang berlangsung di Taman Pudu Ulu bukan sahaja menarik penyertaan orang ramai, malah turut menampilkan figuran seperti Nas Adila yang aktif mempromosikan gaya hidup sihat melalui aktiviti kecergasan. Program Cool Fit Aidilfitri di Taman Rekreasi Pudu Ulu ini terbuka kepada orang ramai. Sesi senam aerobik berkumpulan berlangsung meriah dengan penyertaan penduduk setempat yang menceriakan suasana pagi. Dengan penyertaan yang percuma, program seperti ini dilihat mampu menggalakkan lebih ramai lagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti kecergasan, sekaligus menjadikan gaya hidup sihat sebagai amalan harian. Menariknya, program ini turut dikendalikan oleh Nas Adila yang aktif mempromosikan gaya hidup sihat melalui aktiviti kecergasan seperti Zumba. Pendekatan yang interaktif ini menjadikan suasana lebih ceria dan mudah diikuti oleh peserta. Waalaikumsalam sejahtera, saya Nas Adila. Matlamat tujuan utama adalah untuk mengekalkan, meningkatkan daya sihat kepada orang ramai. Pentingnya kesihatan kita, untuk menjaga kesihatan, sebab kita suka makan, hari-hari kita makan, so hari-hari juga kita kena bersenam, at least sikit lah, sekejap pun jadi. Program ini bukan sahaja memberi manfaat dari segi fizikal, malah membantu meningkatkan kesejahteraan mental dan mengeratkan hubungan komuniti. Penyertaan percuma juga menjadi faktor utama yang menarik minat orang ramai untuk turut serta dalam aktiviti kecergasan ini. Program seperti ini dilihat mampu menjadi pemangkin kepada perubahan gaya hidup masyarakat ke arah yang lebih sihat dan aktif. Kalau dulu kita jogging sikit je kita dah pancit kan. Tapi sekarang ni bila kita Zumba, kita bolehlah lari satu taman tu non-stop kan. So benda tu yang meningkatkan lagi stamina kita. Pelibatan Nas Adila dalam program ini dilihat memberi inspirasi kepada peserta untuk lebih yakin dan berani mencuba gaya hidup sihat. Membuat sesuatu yang luar daripada comfort zone, kita harus tanamkan minat dulu. Walaupun kita tak minat, tapi kita kena cuba dulu. Kita fikirkan kebaikannya, insyaAllah kita akan terus minat dengan sesuatu benda yang kita nak buat. Inisiatif seperti Cool Fit Aidilfitri membuktikan bahawa gaya hidup sihat boleh diterapkan dalam suasana santai dan menyeronokkan. Diharapkan program sebegini terus menjadi inspirasi kepada masyarakat untuk kekal aktif, bukan sahaja ketika perayaan, malah dalam kehidupan seharian.